Hello. Testing 1 2 3. Hai, assalamualaikum, what's up geng. Okey geng, hari ni aku nak sambung lah buatkan video pasal kereta EV yang aku baru beli hari tu. Aku nak ucapkan jutaan terima kasih sebab video tu geng, aku memang tak sangka betul lah. Video tu telah pun mendapat 100,000 viewers. Korang semua memang best lah Terima kasih sebab support video tu. Hari ni aku bercadang untuk tunjukkan kat korang ada beberapa aksesoris yang aku beli untuk memantapkan lagi kereta EV aku ni. Dan sebelum aku meng-review barang-barang apa yang aku beli belakang ni korang boleh tengok ada package yang datangnya daripada China. Okay. Sebelum aku nak review barang-barang ni, aku nak pergi basuh kereta dulu dekat ada satu tempat yang aku dah pernah hantar baru 2-3 kali jugalah So stay tune dan layan video ni sampai habis. Dan jangan lupa geng, untuk siapa-siapa yang belum lagi subscribe, silalah subscribe Okey geng, hari ni aku drive kereta menggunakan kad sahaja. Aku tak bawa sebarang kunci, hanya pakai kad. So nak unlock kereta pun guna kad, drive kereta, kad ni kena letak dekat dia punya center console ni. Okey. Hari tu kan aku ada bagi tahu korang yang aku nak basuh kereta kan. Semenjak daripada tu lah aku tak basuh kereta lagi. Sebab apa aku tak pergi basuh kereta? Sebab cuaca selalunya mendung. So bila mendung ni aku malas lah nak basuh kereta kan. Dekat komen aku tengok ramai yang bagi komen-komen yang positif lah Terima kasih sangat-sangat sebab korang layan video tu. Dan aku pun tak expect untuk reviewkan kereta Aika 03 ni dengan terlalu detail. Aku just buatkan video sebagai seorang pelanggan yang berpuas hati. Hari tu ada juga yang tanya aku, Pian, kereta ni boleh pergi laju berapa laju? Aku nak kata dah pernah try laju sehabis-habis ni pun tak pernah lagi lah. Dan kereta ni ada dual motor so dia punya torque tu memang tinggi. Tapi macam biasa lah geng, kalau torque tinggi, bawa laju-laju ni cepatlah bateri dia habis. Sama lah macam minyak. So seperti mana yang korang dah tahu, aku ni tinggal dekat kawasan Setia Alam, Shah Alam. So mungkin ada yang dah familiar dengan tempat ataupun kawasan ni, ataupun yang menonton sendiri tinggal dekat kawasan sini. Aku nak pergi basuh kereta ni dekat belakang kambing bakar kontena. Bukan belakang lah, belakang ke sebelah lah, lebih kurang macam itulah. Dan bersebelahan dengan Capati Rusuk Kambing. Kita tengoklah kejap lagi ni, kalau ramai orang aku mungkin tukar tempat lah. Tapi kalau tak ramai sangat, kita pergi je basuh kat situ. Aku dah pergi basuh dekat situ, kereta lama lah kereta lama tu adalah dalam 2-3 kali kot. Okay, nampak gaya macam tak ramai. Dah, kita dah nak sampai dah ni. Okay, ada satu biji. Nama kedai ni Des & Co. Alright. Okey bang. Boleh basuh Ada premium dengan express. Bagi express dulu bang. Boleh. Okey, baik, mantap. Buat video sikit boleh bang Boleh. Boleh Kalau korang tengok ni, kumbang-kumbang ni ada lagi. Aku tak basuh dekat seminggu lebih dah. Okay geng, aku basuh dekat sini Des & Co. Auto Detailing Lounge. Polishing, coating, tinting, wrapping, PPF. So far aku puas hati lah dengan dia punya detailing. Basuh biasa pun bersih. Kita dah siap basuh. Jom kita unboxing barang yang aku dah beli untuk Aika 03 ni. Okey geng, dah settle lah aku membasuhkan kereta tadi. Tadi aku ambil express punya basuh harga dia RM40. Tapi kalau siap polish, yang itu katanya RM150.
untuk size SUV macam inilah. So pada aku not bad lah. Mungkin aku nak buat tapi sebabkan hari ni aku nak cepat, so next time lah Okay geng, first sekali benda yang aku beli untuk iCar 03 aku ni, ini dia, AI box. Okay, AI box ni untuk sistem entertainment kereta. Kenapa aku beli ni dan apa function dia dan perlu ke korang beli? Dengar aku explain Okey, apa function benda ni? Okey, sebelum ni aku dah bagi tahu korang yang entertainment screen ni dia boleh pasang lagu. Kita boleh connectkan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Android pula Android Auto. Bila aku connect aku punya iPhone dengan Apple CarPlay, dia punya function limited. Aku hanya boleh layan lagu dekat YouTube Music ataupun Spotify kalau tak silap aku, dan juga tengok map. Okay? Dan juga tengok kita panggil plug share. Plug share ni untuk kereta-kereta EV, bila kalau korang subscribe, korang boleh tengok charger berdekatan dengan korang. So function untuk Apple CarPlay untuk kereta ni sangat limited. Tak boleh pasang YouTube, tak boleh pasang Facebook, tak boleh pasang Netflix. Okay? So aku beli this device CarLink Kit ni. Nanti aku akan letakkan kita panggil bag lah kat bawah tu dia terus direct link ke Shopee. Untuk CarLink Kit ni dia boleh buat benda-benda yang tak boleh buat, yang macam aku cakap tadi tu. Korang boleh install app-app Android dekat dalam ni. Dan yang paling best apa? Kejap aku tunjuk. Yang paling best, CarLink Kit ni korang boleh split screen, yang mana sebelah korang boleh buka YouTube channel, sebelah korang buka map. Maksudnya kalau wife aku nak layan YouTube channel ke, nak layan Netflix ke, dekat sebelah, kat sebelah kiri, aku yang tengah drive ni boleh tengok map. So jadinya tak ganggulah pemanduan aku. Untuk CarLink Kit ni dia datangkan dekat dalam box macam inilah. Dan dalam box ni ada sekali kabel yang korang boleh cucukkan dekat korang punya infotainment. Kalau korang nak beli CarLink Kit macam aku beli ni, korang kena make sure kereta korang ada ini, Apple CarPlay ataupun Android Auto. Kalau tak ada benda dua tu, kereta korang tak boleh functionkan dia punya CarLink Kit ni. Ini aku dah buka lah Kita tengok apa dalam dia. Dia pun ada bagi USB Type-C dan juga ada manual book. Okey, satu lagi benda yang diorang bagi yang pada aku sangat function ialah untuk CarLink Kit ni korang boleh install kita panggil eSIM. eSIM yang mana korang tak perlu sebarang SIM card fizikal untuk cucuk dekat CarLink Kit ni. Untuk apa SIM card tu? Untuk korang buka internet. Tak payahlah korang nak connect hotspot dekat korang punya phone. Nanti phone korang panas, phone korang habis bateri, apa pun tak boleh kan. So dekat dalam ni dia ada bagi 10 gig percuma. Betul 10 gig percuma, 90% off kupon. Maksudnya 10% lagi tu korang bayar lah. Tak silap aku berapa RM3 kot. So eSIM ni korang kena install. Dia ada bagikan cara-cara dia kat belakang ni. Korang install dan kalau data 10 gig tu tak cukup, korang pun boleh renew juga. Dengan data-data itulah korang gunakan untuk tengok YouTube channel ke, Netflix ke, apa-apa benda lah yang menggunakan internet dekat dalam CarLink Kit tu. So jom aku ajar korang macam mana nak cucuk dia. Senang je. First kali ni korang cucuk lah ini USB ni kan, nampak ni kan. Korang kena pakai USB yang type biasa ni. Apa benda type ni? Bukan yang type C tau, yang biasa. Korang nampak tak? Korang cucuk kat situ. Bila dah cucuk, nanti dia punya infotainment ni akan baca. Sekejap Bila dah cucuk tu nanti ini CarLink Kit ni akan menyala. Nampak? Nampak menyala. Dan skrin dia akan bertukar jadi macam gini. So nanti korang punya skrin akan jadi macam gini lah. Yang ini aku dah install sekali TikTok Lite dengan Facebook. Kalau korang nak guna Waze pun boleh. Ini nak tengok Netflix pun boleh. Nak buka Google pun boleh. Dan untuk dia punya function tu, aku boleh katakan dia smooth lah. Ni contoh, buka YouTube. Ini korang boleh sign in lah YouTube channel korang. Ni korang boleh buka YouTube. Right? Okey, macam mana korang nak buat split screen macam yang aku cakap tadi tu? First kali mula-mula korang buka dulu app yang korang nak letak kat belah kiri. Lepas tu korang tekan button bulat tu. Lepas tu tekan ni benda purple ni. Lepas tu korang tap lah app yang korang nak buat split screen tu. Tekan map ni. Gitu.
Dapatlah 2 skrin. Adakah dua-dua skrin ni serentak jalan? Yes. Map ni akan function. YouTube pun akan function juga. Dia serentak. So aku boleh guna map ni sambil layan YouTube kat sebelah. So mata aku tengok map, wife aku kat sebelah boleh layan YouTube ataupun boleh layan Netflix. Tak apa, kalau korang dapat device ni, nanti korang godeh-godeh lah kat kereta korang tu. Senang je. Macam mana nak bagi besar balik skrin ni? Korang pilih lah. Contoh aku nak besarkan map ni kan. Aku swipe lah yang dia punya tulang kat bahagian tengah ni, swipe kan bahagian kiri terus sampai hujung. Nanti dia jadi full screen balik. Korang jangan pening kepala lah. So boleh ke car link kit ni tengok Netflix? Boleh. Ni tekan Netflix, dia akan keluar Netflix. Kalau korang ada login, korang login lah siap-siap. Okay. Tengok. Dah boleh tengok. Macam ni kan aku tengok Cikawa itu. So aku bolehlah layan Netflix masa tengah charge kereta ni. Tak ada masalah pun. Dia naik, dia turun pun. Hari tu aku try 1% je kot. Itu pun dalam masa 30 minit aku charge tu, dia turun 1% je. Tak adalah boring masa nak tunggu korang charge kereta tu. Untuk siapa-siapa yang berminat nak dapatkan car link kit ni, in case kereta korang pun macam kereta aku, okay, skrin dia tak boleh buka YouTube, korang boleh pergi dekat Shopee. Aku ada sediakan link kat bawah tu. Korang klik je tengok. Mungkin harga dia tengah murah sekarang. Kalau ada diskaun, korang grab cepat-cepat. Jangan tunggu-tunggu. Untuk yang aku punya ni, tak silapnya 4GB RAM dan 64GB storage. Okey dah tu. Kalau nak beli yang lagi satu yang paling tinggi tu, itu mahal pula. Yang ini aku beli dalam 300 lebih. So next barang apa aku beli? Kejap, aku nak drive balik rumah. Lepas tu aku tunjuk. Aku ada beli barang daripada Taobao dengan Shopee. Yang ini, yang ini daripada Shopee. 2 benda. Rasanya lah 2 benda. Aku pun tak ingat weh mana satu yang aku beli dekat Shopee ni. Tapi tak apa, kita buka dulu. Okey. Yang ini tak silap aku karpet kot. Karpet kereta. Tapi bukan yang belah depan, untuk yang belakang. Okey geng, inilah dia. Betul lah karpet. Betul. Ini, karpet untuk belah belakang. Dia more tu macam 3D karpet lah. Nanti lepas dah settle semua, aku susunkan. Dia punya material nampak durable lah. Ni nak buat benda-benda lasak kan, nak letak benda-benda yang keras-keras supaya tak rosak lah dia original karpet tu. So ini satu lagi dekat dalam packaging yang sama. Aku pun tak ingat apa benda ni. Yang ini sunshade. Yang ni sunshade. Weh, lupa betul aku ada beli benda ni. Ini sunshade untuk belah belakang. Aku hari tu dah beli, tapi aku salah beli. Aku beli belah kiri sahaja. So ini sunshade untuk belah belakang. So in case kalau aku ada nak pergi, pergi camping ke kan, tak tahulah mana-mana yang memerlukan keberadaan aku dengan wife kat dalam kereta, dekat tempat dan tak bergerak dalam waktu yang lama. So bolehlah pakai ni. Ni pun kejap lagi aku pasangkan supaya korang boleh tengok. Okey, lepas tu ini satu lagi. Tak silap aku macam mudguard. Kenapa aku beli mudguard ni? Kereta tak ada mudguard ke? Yang mudguard yang sedia ada belah depan sahaja, yang belah belakang ni tak ada. So aku tengok dekat dalam grup WhatsApp pun, dalam grup iCar kan, diorang cakap better install this mudguard supaya kotoran-kotoran, lumpur-lumpur tak masuk sampai dekat tepi pintu tu. Beli je lah kan. Harga pun tak adalah mahal sangat. Ini dia punya, nak panggil apa ni macam fender lah belah belakang tu. Okey, kat belah tepi pintu tu, kejap lagi aku tunjuk lah mudguard ni supaya tak lumpur ke air ke kan, tak masuk sampai kat tepi pintu tu lah. Ini dia ada bagi sekali dengan dia punya tools, sekali dengan dia punya clip ni. Lepas tu yang ini, so ini mudguard untuk depan belakang lah. Ada 2 pasang. Hopefully tak susah lah nak pasang dia. So jom kita pasang dulu. Okey, kalau korang tengok kat tepi pintu ni kan, dia punya tepi ni dia tak ada cover. Kalau waktu hujan ni air akan naik sampai kat sini lah.
Okay, so itu yang kena install ni, maggat ni. Senang ke nak pasang dia? Kejap lagi aku beritahu. Okay geng, ini maggat tepi ni yang aku dah install kan. Dia senang je. Dia ada satu skru dekat body kat sini. Lepas tu dekat tengah ni satu, dengan dekat bawah. Okay, ada 3 skru. Untuk aku yang jarang-jarang modify kereta kan, benda ni senang lah. Untuk maggat yang ni, kita install kat belakang ni. Okay, macam ni. Kita pakailah skru yang dia bagi ni. Okay, settle lah. Okay geng, dah settle lah. Aku pasang fender tepi tu dengan mudguard belakang. Mudguard depan ada masalah sikit sebab dia gunakan spanner berapa dah tu. So aku tak ada spanner tu, nantilah kita pasang So ini mudguard belakang dengan ini panggil apa? Fender fender belah tepi ni. Okey, kena ikat ketat-ketat so that dia tak melayang ataupun tercampak. So jom aku tunjukkan kat korang yang kamet belah belakang tu macam mana rupa dia. Okey, kat belakang ni aku tak ada kapet yang sama macam yang kat depan tu kan. So itu yang aku beli kapet yang durable tu. Ni aku tunjuk. Ini kapet dia geng. Kau nampak? Beginilah rupanya. Dia lebih kurang macam gitulah Sandalkan dia kat tepi ni. Ya. So bolehlah aku letak barang-barang yang nak buat lasak sikit, betul tak? Aku tak ingat harga dia nanti. Korang boleh tengok. Korang klik lah link yang aku ada bagi kat bawah tu. Okey. Sekarang aku nak tunjukkan kat korang yang sunshade aku beli tu. Tahu lah betul ke tak dia punya sizing ni. Lebih kurang lah kot belah macam ni kot kan. Lebih kurang macam gitu kan. So tak adalah nampak orang kat luar. Jadi bila tutup perfect. Sebab kalau nak tinted nanti kacau pula dengan JPJ, betul tak? Aku tak suka sangat kalau tinted gelap-gelap ni. Sebab belah malam nanti aku nak drive susah. Maklumlah kita ni rabun. So yang satu lagi ni belah sana. Dan aku pun sebenarnya ada belikan satu ni. Yang ini belah depan. Sekejap aku tunjuk. Okey geng, ini sunshade yang aku beli untuk belah depan. In case kalau aku tak nak kereta terlebih panas kan, aku boleh tutup macam gini. Lebih kurang macam ginilah So tak adalah direct sunlight masuk pergi ke dashboard dan juga skrin ni. Untuk tingkap belah sini gitu lebih kurang lah So geng, itulah basically aku punya accessories yang aku dah belikan setakat ni lah Ada lagi yang aku order daripada Taobao. Mungkin lah kalau tak ada masalah daripada segi shipping, side step, side step aku pun ada order. Lepas tu nanti korang tengoklah dalam next video. So aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada korang yang layan video ni sampai habis. Dan macam biasa geng, kalau korang rasa nak layan lagi video-video aku cerita pasal kereta EV ni, make sure korang dapatkan views at least lah 20,000. Itu dah cukup bagi aku semangat dah untuk terus buat konten pasal kereta aku ni. Yelah, aku ni bukannya selalu sangat cerita pasal kereta kan. Yang hari tu pun alhamdulillah nasib-nasib dia dapat 100,000 views. So next video aku mungkin akan bawa kereta ni pergi masuk Singapore. So kalau korang nak tahu aku stop dekat mana daripada Shah Alam untuk charge kereta, dan lepas tu app apa yang sesuai untuk aku install untuk charge kereta dekat Singapore, make sure korang layan untuk next video pula nanti. So okay guys, that's all for now. Thank you very much. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Padu babe.